pasir. Alright. Benda tak nampak. Benda tak nampak. Faham. Memang jatuh bodoh lah. Memang corner tu kena pasir jatuh bodoh. Memang tak boleh buat apa kan. Tak boleh buat apa. Ada yang hardcore sampai masuk hospital tak? Setakat ni aku tak pernah accident sampai hospitalize. Setakat ni just accident ringan-ringan. Faham. Just road rash macam tu je lah kot. Tak ada teruk sangat. Alhamdulillah. Okay. Apa yang best main motor? Apa yang best main motor? Apa yang best main motor personally bagi aku is the sense of freedom. The sense of freedom. Kau dekat luar tu, kau pecut. Bukan nak kata kau laju sampai membahayakan nyawa. Faham. Bukan. Kau rasa freedom bila kau bawa motor? Yes. Sebab aku tengok Mak Saleh punya channel main motor kan. Mostly dia orang panggil orang yang duduk dalam kereta ni manusia yang terpenjara. Dia cakap macam tu. Cashman lah dia cakap. Apa lebih kurang macam tu. Aku tak pandai ingat Mak Saleh ayat dia. Okay. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia orang suka sangat menganjing.